Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini hari Jumaat 26 Desember 2025. Hujan sejak petang kemarin lagi. Jadi aktiviti untuk rumahan kau ataupun kebun kau ataupun nak keluar daripada rumah kau agak tergendala sedikit lah. Alhamdulillahnya pagi-pagi ni sambil-sambil duduk atas sofa ni, sofa belah alik bomo ni, dua beradik ni mari duduk tepek sekali. Jom kita saksikan aksi-aksi si Abu. Ni si Abu dah, si Abu. Yang tu seekor lagi tu si Oyen dah. Ni si Abu ni, dia banyak sikit aksi dia. Agak lucu lah sikit kadang-kadangnya menunjukkan aksi-aksi manja dia tu. Ni si Abu. Si Oyen tu dah kena potong dah dia punya bulu tu sebab kutu banyak dah. Jadi layan kat dah dia tu. Yen. Dia tengok Yen sikit. Ada Yen tak cara kita dah tu. Ini Abu. Dia suka menyapa. Suka ngepek. Bu, tunjuk aksi sikit bu. Okey, Abu tunjuk aksi. Okey, Abu nak menunjukkan aksinya. Bu. Bu. Itu dia Oyen. Okey, kita berhibur dengan dua beradik ni hari ni. Dia duduk atas tangga sofa tu. Mari duduk bertepek dengan tuan dia ni. Abu. 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 Agak tangan sikit. Agak tangan sikit. Agak tangan. Agak tangan. Abu. Bu. Abu. Abu. Bu. Bu. Abu. Tu dia mata dia bulak molek. Alhamdulillah. Ramai. Nah. Oyen tak kira gapo. Suka duduk atas bata tu. Dia sejuk. Memang dia sejuk lah. Orang tak ada bulu. Sial ke Oyen. Tapi tak apa untuk masa lebih ke 2 minggu. Dia akan tumbuh balik lah. Secara selesai lah. InsyaAllah. Apa-apa mari kita saksikan gelagat Abu. Abu. Bu. Abu. Bu. Abu. Jeng. Okey, sekian dulu dari Cak Rimau. Dengan gelagat Abu and Oyen. Milo tak ada sini hari ni.